Formula ni mungkin akan mengubah hidup anda selama-lamanya. Sekiranya kita mengalami kebuntuan dalam hidup kita, kita tak tahu nak buat apa. Apa yang kita buat tak menjadi. Kita susah nak konsisten dalam apa yang kita buat. Sekiranya kita melakukan formula ni, konsistenkan formula ni, nescaya hidup kita akan berubah secara total tanpa kita sedar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi 5 anugerah setiap hari kepada hamba-Nya. Sekiranya kita gagal mendapat anugerah tersebut, percayalah kita ada masalah dengan Sang Pemberi Anugerah. Formula untuk kita mengubah hidup kita, sekiranya kita selalu membuat perancangan, tetapi perancangan kita selalu tidak menjadi, maka formula dia solat di awal waktu. Sekiranya benda yang paling penting dalam hidup kita, panggilan, kejayaan, kita tak ambil serius, bagaimana perkara-perkara yang lebih kecil di dalam hidup kita, kita nak berjaya. Sekiranya apa yang kita buat, kita tak dapat nak konsisten. Formula dia, konsistenkan solat anda di awal waktu. Nescaya anda akan konsisten dalam apa jua yang anda buat di dalam hidup anda. Sekiranya anda nak menjadi luar biasa, solatlah subuh berjemaah di masjid. Kebanyakan orang yang solat subuh berjemaah di masjid, dia orang yang luar biasa. Formula mudah, semua kita pun dah tahu. Semoga kita istiqamah melakukan formula yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya doakan kejayaan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.